Alhamdulillah, rasa sangat bersyukur sebab kita memang mengharapkan bantuan daripada mana-mana pihak lah untuk kos rawatan dia lah, untuk temujanji dia di IJN dan sebagainya lah. Terima kasih saya ucapkan kepada Kerajaan Negeri Pahang kerana meluluskan permohonan kami lah. Sumbangan pertama sekali gembira lah, sangat gembira. Penghargaan ucapan terima kasih setinggi-tinggi, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Tok Wan. Terima kasih, semoga dengan sumbangan ini terus memberi inspirasi kepada kami yang memerlukan ini untuk terus bersama-sama dengan Tok Wan, bersama-sama memajukan negeri Pahang. Sumbangan ni saya mohon untuk membiayai perbelanjaan anak lah, sambung belajar, ambil kos medical engineering. Sekarang ni untuk di metrik gambar. Terima kasih. Memang membantulah pada kami yang memerlukan sumbangan-sumbangan macam ni, dapat meringankan sedikit beban sebab sekarang pun keadaan mendesak kan. Jadi terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih MB.